Alright geng, driver bus dah sampai. So tinggal lagi 2 orang, kejap lagi kita orang nak collect. Okay, ni driver bus pekerja. Okay, kita bawa boat dekat atas boat kan? Boat. Jadi kalau kita kalah kita tunggu belayar. Padang boat lah. Belayar terus. So tunggu kejap lagi kita nak collect lagi 2 orang sampai lagi kat Senawang. Jadi kita singgah Senawang. Jom. Lambat kan ni 12 lebih ni. Itulah. Jom. Weh. Bawa ramai-ramai mana muat? Mana muat? 2 orang cukup lah. Assalamualaikum. Match vlog pada hari ni geng. Kita nak pergi mana sekarang ni? SSI geng. Selatan ke selatan So hari ni ada game ACL Lilin pertemuan di antara JDT bertemu dengan Shanghai Port. Itu hari tak ambil Port sangat sebab lawan dengan Shenhua. Kali ni lawan dengan Shanghai Port. Okey, kalau nak ikutkan Shanghai Port ni dekat liga dia power lah. Dia orang dah champion dah, dah champion dah. Super League China Super League. Dia orang dah champion dah, memang padu lah dekat liga Tapi dekat ACL Elite dia orang tak apa nak perform lah. Dekat dalam liga mogok. Tangga terakhir je liga. Menang tak ada lagi. Dia orang jadi tim rasa. Tapi itu tak bermakna kita nak kena pandang rendah lah terhadap dia orang. So sekarang kita orang dah dalam perjalanan. Memang penuh hari ni. Perjalanan. Hari ni kita pergi SSI daripada Seremban, kita orang naik flight tau. Ini dia kita punya captain, pilot kita pada hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penumpang. Tak apa, tak minta cakap pun. Ini assistant CEO pilot Co-pilot. Go. Oh memang meriah geng. Satu Seremban Satu Seremban nak kita bawa Boleh tak? Satu daerah satu orang. Satu daerah satu orang Ni Mambau, yang ni Senawang, yang ni Nilai. Kau pada hashtag Nampak? Okey, saya sikit. Nampak? Abang tisu. Tapi abang tisu mana baju Liverpool? Kau takut bawa baju dekat JDT ke? Bukan. Ada dalam live ni punya orang termasuk juga. Dia kata, bang besok pakai baju lain bang. Tapi takut dia kat sana lagi. Nak pakai jadi Milan. Tak apa. Dia tak ada. Dia kalau pakai baju Liverpool dekat SSI, dia tak berkuat kuasa tau kat sana. Body tu tak ada lah. Kalau kat SSI. So far kurang-kurang dia game dia menang. Tapi janganlah satu game kau pakai baju Liverpool, malam tu Liverpool lawan. Kalah. Kan saya kan. So hari ni tak ada lah. Besok pagi ada Liverpool main tak kan? Pagi ni buat pagi. Asal ada game ada Liverpool main Bahaya. Takut tercedok kan. Tapi nasib baik hari ni dia tak pakai baju Liverpool lagi lah. Kan? Sebab kita sahut cabaran. Okey, sekarang ni kita nak pergi makan tengah hari. Ada kawan ni mengidam nak makan nasi biryani apa? Wak Kondan. Aku tak tahulah, bini tak ada, tapi mengidam. Kau boleh check lagi, boleh check lagi. Boleh lagi pelet. Singgah Watson. Boleh. Kita beli pregnancy test. Okey, kita nak pergi singgah ni nasi biryani Wak Kondan geng. Jumpa kat sana nanti. Let's go. Luncur. Kecewa terasa diri bersedar. Aduh. Sedih. Pergi tepi tak payah. Lain macam punya penghayatan dapat tisu kita. Alright. Alhamdulillah, syukur nikmat kepada Tuhan yang memberi rahmat. Kita orang dah sampai Wak Kondan. Tempat baru. Tempat baru ni Bagi dekat keluar tol tepi. Sekarang ni keluar tol je depan sikit tepi juga. Tempat baru. Tapi tak jauh daripada tak jauh pun. Betul lah, malam tadi aku live dia orang cakap tak jauh daripada tol. Ya, lebih kurang 2 mahalah. Okey. Jom. Kita nak teman budak-budak ni makan. Ada member apa
mengidam. Member ni mengidam. Tak tahu berapa bulan. Jangan tak habis makan dah. Okey. Kita makan. Hai gang, jumpa dengan geng-geng fans Lembah Kelang Woi, baik jumpa dekat ni mana? Wak Gondang. Okey bang, kita orang pergi makan dulu abang dah settle bang. Dah lepas. Jumpa kat stadium. Okey, jumpa kat stadium bang Hantar bang. Jumpa lagi. Tambah lagi tak cukup nasi tu. Ya. Aku dah ada. Padu siap tengok sikit. Macam mana? Okey tak? Aku rasa dia. Cun sedap Terus berani je. Terus berani Lembah fans Lembah Kelang dah bergerak ke SSI. Kacau. Wak. Oi, apa? Hari ni ada game JDT Wak dekat SSI. Kenapa aku tak tahu? Kenapa tak tahu? Wak, bagi prediction sikit awak. JDT lawan dengan Shanghai Port. Abang main ke? Ya, saya main. Itu JDT. Saya pemain ke-12 je. 4-0. 4-0 Wak. Okey, mantap Wak. Kalau betul, bagi apa? Kalau betul, saya belanja Wak nasi Wak Gondan. Okey Wak, terus berlakon Wak. Okey, jumpa lagi Wak. Okey. Jadi milenial jangan salah anggap. Namun logika perempuan sebab lelaki boleh hidup kalau campak dalam hutan. Zaman dah berubah. Alhamdulillah kita selamat sampai dah dekat SSI Stadium Sultan Ibrahim So sekarang ni kita nak pergi mana ni? Pusing-pusing kejap Campur pukul 5. Awal lagi Awal lagi. Aku ingat kan dah lambat tadi sebab kita gerak lambat dia Ngam juga sampai tu kan. Sebab jam sikit So lori accident So sekarang ni Macam budak ni? Budak kat belakang hilang dah. Dia orang kata nak gunting rambut tahya tak tu kan. Takut terbeliak mata tengok. Takut lepas gunting tanya harga kan. Boleh tahu Muntah hijau. Okey. Hari ni kita lepak dekat Blue Lodge itu hari dekat red. Toi merah. Itu hari kat merah sebab aku itu hari ada posting pasal dekat launch tu. Ada orang tanya aku, banyak pertanyaan kan. Bang, red dengan blue sama ke? Blue tu lain ke kan? Red tu lain ke? Jap lagi kita tengok kat dalam. Jadi kita tengok apa perbezaan. Apa beza dia kan? Tapi kalau sama, tapi aku rasa sama je. Sama je kan. Beza dia warna. Beza warna kot. Macam color. So ataupun ni kedudukan bilik lah. Kedudukan tempat lain lah. Sebab bilik dia memang kiri kanan. Sebelah. Tapi aku rasa tak ada apa pun kan. Tapi kita tengok lah kat dalam nanti. Kita tak pernah masuk kan. So terima kasih dekat kita punya sponsor. Kali ni ada yang sponsor kita duduk dekat Blue Lodge. Siapa tu? Terima kasih dekat friends JDT Lembah Kelang yang kita orang terjumpa tadi. Yes. Ya, betul yang tadi. Dekat Wak Gondan. Dekat Wak Gondan tadi. Tapi itulah. Terima kasih banyak. Kami hanya terima kasih. Tadi kan dalam kereta kan dan korban mana baju Liverpool kau kan? Abang. Aku ingat kan dia tak pakai baju Liverpool hari ni. Ingat Liverpool dia tinggal. Kau pusing jom. Sekali ada Liverpool FC lah. Walaupun depan ni 9. Nampak mana ni 9 kan. Sekali belakang Liverpool FC. Memang tak boleh tinggal ya. Liverpool tak boleh dipisahkan dengan Jad, memang tak boleh dipisahkan. Okey, jom. Kita ronda-ronda dulu. Masuk kan. Itu pun jadi bahan Aku ingat dia main-main Syak. Dia kata nak pergi gunting rambut. Sekali betul-betul lah dia gunting rambut. Aku ingat dia seorang je. 2 orang. Ui, tu. Dah mau bayar. Itu gunting apa tu? Mulut Mulut. Ui. Tapi ending dia jadi botak tu. Ui. Bang, tobek sikit bang. Gila asyuk Syak budak-budak ni. Ini sekali gunting 1000 ni tak lari ni. Cantik baju bang. Terima kasih. Daripada kelab mana ni bang? Dari kelab bola sepak
merupakan yayasan. Oh, dekat ni? Oh, Segamat. Saya sebagai penaung dia lah. Oh, okey. Kami dah baru wujud. Akademik ke apa bang? Kelab ni untuk taman punya. Oh, taman. Pertama kali dalam negara Segamat lah. Okey. Apa ni, perempuan. Oh. 16 main. Okey, faham. Okey bang, game malam ni bang. JDT lawan dengan Shah iPod Ya. Abang rasa berapa bang malam ni? Menang ke tak ni? InsyaAllah harap-harap. Saya memang mengharapkan JDT belum menang. Berapa bang? Malam ni kurang 3-0. Kurang 3-0 eh? 3-0. Shopee Cup pun comeback tu ye. 3-0. Okey. Akak 2-0. Hari tak ada 2-0. Kalau ada hari 5-0 ah. Saya teka 3-2. 3-2. Abang ni? 2-0. 2-0. Ni adik 4-2. 4-2. Abang? 3-1. Okey, sama bang. Kita sama bang. Yang lepas pun. Jad. Aku rasa kita kena masuk awal lah kali ni. Itu hari kita masuk banyak makanan dah berkurang. Dia akan kurang lah dia. Dia akan tambah lagi. Tapi time kita masuk tu memang dah habis lah masa tu sebab masuk lambat kan. Betul. Kali ni kau tahu tak, sarapan pun tak, makan tengah hari pun tak. Ni baru nak makan geng. Sebab nak rasa. Sebab kita memang nak melantak hari ni. Rugi Rugi kalau tak melantak. So sekarang kita dah ada dekat depan pintu masuk untuk launch. Dia ada pintu khas lah. Kita tak masuk dekat pintu biasa Pintu biasa dekat sana. Untuk launch dekat sini. Dekat depan tu dia sebelah Zeus. So kau masuk dekat pintu tu. Okey, jom kita masuk. Terima kasih bang. Okey, terima kasih. Kita masuk lift ni kan. Ini lift khas ni. Tak naik. Okey, dah sampai. Ni semua dulu launch Ya, betul. JDT Shanghai Port. Okey, ada yang akan bawa kita. Okey. Belum launch. Yes, akak ni akan bawa kita pergi dekat Blue Launch lah. Nampak? Kau rasa macam VIP lah? Oh, panas lilit lagi Mat. Okey, sini red Blue dekat sebelah sana. Okey, beza dia red sana, blue kat sana. Red dekat belah dekat dengan budak-budak bos. Blue dekat dengan budak-budak Johor volunteer kan? Johor volunteer. Okey, kita terus pergi dekat blue. Oh, dah bau. Okey, dah bau dah. Kita dah nampak dah. Dia balik red. Ya, Blue Launch. Okey, ada yang sambut ni. Wow. Okey. Terus lagi Korang boleh lepak dekat luar ni geng. Berluar. Nampak? Pintu pun dia tolong bukakan. Terima kasih kak. Selamat datang. Wow, dah ada 2 orang. Kita orang ketiga. Kita orang ketiga, keempat, kelima. Okey. Apa lagi melantak? Wow. Nasi apa ni? Ada acar ni. Nasi itu hari lagi ke? Dia walaupun Dos makan apa Dos? Ni apa nasi biryani Kau boleh tengok Kita tahan daripada pagi tadi tau. Tadi dekat Wagondan teman dak ni makan je. Teman je. Kita orang tak makan pun sebenarnya. Sebabkan kita nak melantak dekat sini tau. Nasib baik tak makan nasi biryani tadi. Kau tak makan lagi ni. Tidak nasi biryani. Nasi biryani. Kita cakap kalau rezeki tu tak ke mana. Ijak makan dengan kari pop. Benda ni dia kecil dan padan. Padu lah. Padu lah. Okey gang, jom jemput makan dulu, Bismillah. Masya Allah sedap.
Daripada mana bang? Saya daripada Pelabuhan Tanjung Pelepas. Oh, malam ni JDT lawan dengan Shanghai Port. Yes. Okey. Predict sikit bang, siapa menang malam ni? Pastinya JDT. Okey. 2-1. 2-1 je bang. Sikit je bang. Kalau orang ni sebenarnya cakap kau cik mana tu? 2-1 tu. Boleh. Boleh Kita menang. Asalkan menang bang Kita menang, ya. Okey, mantap bang. Siapa menang tu confirm lah JDT. Confirm JDT So kosong tak mungkin. Okey. Ada skor juga daripada Shanghai Port. Okey, bagi saya juga prediction 3-1. 3-1 bang. Sama dengan saya bang. Untuk hari ni kita perlu menang. Perlu menang. Tak boleh kalah. Tak boleh kalah. So Arif Aiman tak ada. Okey. Jadi paling kuat pun kau rasa 2-0. Okey, 2-0 je bang. Asalkan menang 3 poin, still JDT kukuhkan dekat at least tempat ke-8 terbaik ah. Betul. Okey. Kalau menang memang peluang cerah. Yep. Kalau kalah susah sikit. Sebab 2 game tough lepas ni kan. Betul. Mr. Kobe tu tahulah kan dia punya tu. Kuat. Tapi ni Shanghai pun baru menang Chinese Super League. Ya betul, dia dah champion dah kan. Itulah. Harap-harap dia lagi teruk daripada Shanghai Super. Alright. Saya perlawanan ni memang penting untuk JDT. Jaringan saya rasa tu tak penting, yang penting kita menang. So prediction saya pada malam ni cukuplah 2-1 atau 3-1. 2-1 ataupun 3-1 Janji menang. Di mana boleh banyak bang predict 1 je lah bang. Okey, kalau saya pilih saya rasa dalam 3-1 lah. 3-1. Oh, sama. Sama. Dia macam game lepas ni 3-1 kan? Yes. Okey. Harap dapat menang abang malam ni bang. Ya betul. Okey. JDT menang Bagi besar sikit Kak. Malu lah. Abang-abang ni sikit-sikit kecil-kecil je Kak. 5-0. Yang ni kita nak dengar Kak. Okey Jad. Ya. Game malam ni aku baru teringat tau. Game malam ni game penting untuk JDT tau. Sebab last game itu hari dengan Melbourne dah dapat dah tewas tak dapat nak collect point. So malam ni bertemu dengan klub China ni, inilah peluang terbaik untuk JDT collect 3 mata. Sebab rekod kita menentang klub China memang betul, ada rekod baik Ada rekod yang baik. Ada rekod baik. Lagi satu, kalau tak ambil kesempatan untuk match yang ni, sebab lepas ni 2 game lepas ni game yang tough lah. Jumpa kelab Jepun. Yang paling tough last kali Bisa Kobe kan. Yo, itulah malam ni memang patut kena collect 3 mata lah. Mesti wajib. Itu tu. Aku dah bagi prediction aku belum Belum. Bukan cakap kau tidur. Tapi itulah, aku dah tadi orang ambil gambar kan. Aku macam ni je tangan aku. Aku punya prediction. Okey, kita bagi tengok lah. Aku punya prediction 3-1. Kau je? Aku sebab sama macam kau. Tapi tak nak sama. Tak nak sama, kau tukar lah. 4-1. Okey. Malam ni Liverpool kalah 4-1. Okey. 2-0. 2-0 dah Zah. Nak dapat mood balik. Dapat mood balik Ni buat betul home dulu kan. Tapi kan, kau rasa Abang Jai turun nak malam ni? Turun. Sebab dia untuk ACL kebanyakan game memang dia turun lah. Dia pasti level. Sebab last game tadi Shopee Cup JDT simpan player tau. Macam Bergson yang player utama, dia orang tak turunkan tau. Aku rasa memang dia orang standby untuk match ACL ni. Sebab match ACL ni memang game penting lah. Tapi tu lagi Jairo main. Tapi kalau kau tanya aku, ACL ni memang selalu perseven striker Jairo kan. Okey, kita tengok nanti dia ada main ke tak ada. Kalau tak ada pun siapa lagi nak ganti tempat dia. Sebab ramai injured kan. Yes, ada Aiman pun injured. Ada Aiman injured, Romain Morales injured kan. Takkan masuk Semarai on. Semarai on juga. Tak, tapi kalau itu hari kat Shopee Cup serius aku cakap kan. Aku kalau setiap kali Semarai turun, sebenarnya aku mengharapkan sesuatu yang positif tau daripada dia. Aku nak tengok dia yang digelarkan dekat Pahang. The Keliboy tu tau. Kita bang, meriah bang. Dia punya makanan ni dah macam dia punya tanjak tu ha. Terus game dah nak start dah ni. Lagi berapa minit lagi ni? Lagi lebih kurang dah 6 minit lah kot. 6 minit lah. Okey. 3, 2, 1. Let's go! Okay, game start.
game start dah. Aku nampak Shihan malam ni turun. Sebab itu hari tengok Andoni macam kurang perform. So, okey, turunkan Shihan ni aku rasa memang mantap lah. Lagi satu jangkaan kau, Jairo. Memang betul dia turun malam ni. Bergandingan dengan Bergson. Harap dia menjadi je lah. Dia tuan Bergson bergandingan dengan Jairo. Ya, harap dia menjadi lah. Skor gol awal. Kalau boleh awal, masuk awal lah. Ya, betul. Peluang lagi. Tapi yang last offside. Tapi yang last tadi offside. Yang terakhir tadi, alamak, keeper pula save. Baru. Tapi yang first peluang tu tadi. Tak boleh move on lagi. Aku masih tak boleh move on. Offside lah ni. Offside tak? Tak offside weh. Besar. Jonathan Silva. Okay. Habis. Habis. Oh, laju. Baik Ajat tadi Shihan save Nasib baik. Kali ni Shihan tunjuk pula dia punya aksi. Shihan tunjuk yang kau boleh aku boleh. Tutup. Okey. Ada lagi. Tamat pada masa pertama. Salah. Kat sana. Kosong lagi. Tamat separuh masa pertama kosong lagi. So, sekarang ni kita budak-budak dulu Ijat Ijat memang suka betul lah kari park mini ni. Dari tadi juga makan kari park dia tahu. Kalau kita tengok tadi, JDT banyak gila peluang. Satu, keeper dia orang memang power lah. Keeper dia orang memang power. Itu first, keeper power. Lagi satu, Jairo ada peluang yang terbuka. Sepatutnya dia boleh menjaringkan gol. Tapi setiap game, still benda yang sama. Aku still positif tau. Harap dia dapat improve. At least ada peluang macam tadi tu, dia dapat sudahkan dengan jaringan. Tapi still benda yang sama juga berulang. Kan? Kalau nak cakap si Shanghai Port tu, aku tengok tadi sekali je dia punya peluang tadi. Bapak macam nak laju dia lagi tadi kan. Nasib baik Shihan berpadu. Kalau itu hari ramai nak minta Shihan. So hari ni Shihan turun untuk game ACL. Dan sekarang ni kita tunggu separuh masa kedua je lah Jai. I love you Jai.
Kalau abang coach Kalau abang coach second half abang nak tukar siapa bang? Jairo keluar lah. Jairo keluar nak masuk siapa bang? Jairo main kanan. Okey. Arifas bawa ke tengah tempat Jairo. Oh, okey. Okey, baik coach. Peluang untuk Jairo. Jairo. Okey, Okey, angkat. Masuk. Aduh. Okey. Woi. Palang dari Pangalang. Kena palang pula. Kena palang tu, lucu palang. Wah tu, boxing dia try dia. Sayang dah nak masuk minit ke 70 dah sekarang ni. Woi. Dribble lagi. Okey, baiklah Edi. Bola memang tak nak masuk Ajan. Apa kau main payah sangat ni bang? Bola ni macam ada kontrol. Tadi dia kena belakang badan keeper balik kan? Aduh, kena counter. Woi. Asyik baik slow. 10 minit yang terakhir dah ni masih lagi 0-0 ni. Masih buntu lagi. Tak dapat gol lagi ni Keeper dia dah power. Bola pula tak nak masuk. Itu punca yang bola tak nak masuk. Keeper dah tewas, tiang pula. Itu tu. Wih, compact dah. Tahan. Andok. Aku ingatkan dah masuk tadi. Okey. Hidalgo masuk. Masa tambahan baru nak bawa bagi masuk. Tinggal lagi 3 minit. Ini antara player harapan aku tau, Hidalgo Okey, Hidalgo. Try. Come on. Cepat. Tak ada masa ni. Okey. Hidalgo. Kod ref baik hati bagilah seminit lagi. Habis ni. Okey, last ref. Last. Okey, on. Ref kata on. Tak ada rezeki. Jad, selamat perlawanan Jad. 0-0 seri tanpa sebarang jaringan. Aku rasa second half ni JDT dah all memang dominan. Dah memang dominan gila dah kan. Dah macam tengok JDT lawan dengan klub Liga Super kau tahu tak? Tapi aku ada satu ayat. Mata aku ada satu ayat. Apa? Bak kata Lord Fakri Syarani. Dah agak dah. Betul dia cakap apa? Kalau buat macam mana? Kalau bola tu tak nak masuk, dia tak masuk je. Betul lah tu. Ada betul lagi dia cakap. Kalau nak ikutkan Daus, betul lu dah tadi Daus. Tapi satu benda lah, keeper dia pun padu. Ya, keeper dia padu. Dan second half ni dia orang main compact, dia main aku macam aku cakap separuh padang dia main kan. Dia just compact je dalam tu. Dan dia orang dah kutip collect 1 point daripada JDT. Sebab aku rasa gawang apa ni JDT ni terlalu kecil. kena lebar sikit lah. Tapi Jairo kebal gila full time Full time. Faham. Jairo anak emas dia. Mungkin statistik yang dia orang dapat, mungkin Jairo lebih better kot. Ada dalam padang. Tapi aku tak tahu daripada pandangan penyokong penonton,
macam kita lah, yang orang kata tak ada pengalaman jadi coach ke. Just malam tahun ni memang kita nak tengok Jairo keluar kan. Tapi kalau kau nak keluarkan Jairo, siapa kau nak masukkan? Darko masuk awal. Darko main belah mana? Striker kau tak ada. 7-7 tu jadi main striker lah tadi. 7-7 tadi punya tak ada. Tadi kan kawan ni cakap 7-7 tu macam Adi Payat. Adi Payat tapi Jad, biasa dah full time kan. Kita dah tak boleh lepas nak launch lagi tau. Macam lepas game lepas tu lagi dia dah tutup dah kan. Tapi mungkin hari ni disebabkan mungkin makanan banyak lagi lah. Makanan banyak tak habis. Tak nak membazir kan. Tak nak membazir, dia bagi masuk lagi. Bagi masuk lagi lah. Kita lepak dulu kejap kat sini boleh. So kira macam ni lah. Kalau kau duduk lunch ni, kalau sometimes ada makanan tu masih ada lebih, dia bagi masuk lah. Rezeki kau baik boleh masuk lagi ya. Habis kalau game makanan tu dah habis tak ada. Tak ada. Aduh. Macam mana ni So, tapi sekarang dengan keputusan semasa ni, JDT just dapat collect satu mata. So, baki dua game tu itu perlu memang kena betul-betul memang tough lah. Kena betul-betul lah game. Sebab dua-dua tu kelak jepul. So tapi yang barang JDM ni memang keras kan. JDM ni barang macam barang JDM memang baik. Tapi itulah, harap buat yang terbaik lah. Baki 2 perlawanan, satu main away, satu home. Untuk JDT layak pergi round 16. Apa? Sekarang JDM jumpa dengan JD Style ada. Satu game home, satu game away. Tahun depan game away home. Yalah. Away dulu baru home lah. Langsung bisa Kobe. Yes. Keras mak bisa Kobe mak. Last game tu. Dalam bergerak Jepun memang keras mak. JDM. Tapi itulah, nanti baki 2 perlawanan lagi tu, harap ada satu keputusan yang positif. Dapat satu menang, satu draw jadi asalkan layak pergi round 16 lah. Lagi satu lah, macam kita cakap tadi, yang macam kita perasan. Betul lah, efek Arif Aiman tak ada kan. Betul. Kau tahu tak, Bergsen tu, dia kalau pay dengan Arif Aiman, yang tukang AC tu banyakkannya Arif Aiman. Antara Arif Aiman tu memang dia punya delivery dekat Bergsen tu, dia tahu Bergsen duduk kat mana tau. Bola macam mana. Bergsen pun kalau nak ikutkan kurang sikit lah kan. Sebab dari segi pergerakan untuk menyerang tu kurang. Ni okey, Joe Figueiredo lepak sini hari ni. Aduh bang, rindu juga Joe Figueiredo tak ada bang Arif Aiman lagi bang Betul bang. Tapi insya-Allah lah ada 2 game lagi. Tak boleh putus asa. Tahu bang, 2 game lagi masih ada harapan. InsyaAllah kita akan doakan yang terbaik. Buat yang terbaik lah bang. InsyaAllah. Okey. Itu kata-kata penutup daripada fans Lembah Kelang tau. Jauh yang datang Presiden. Okey, aku rasa vlog kita sampai sini lah. Aku pun nak balik dah. Jauh juga nak balik bang. Sama-sama kita. Sama-sama Hati-hati memandu. Kalau nampak tengah jalan, kasih horn bas. Jom balik. Assalamualaikum. Itu dah CEO and the gang. Oi, komen lah sikit ni. Apa cerita ni? Itulah, siapa yang suruh kau datang kemari. Kosong-kosong. Tengok lagi benda daripada Mat Jai tu. Allah. Aku tak boleh lupa. Dia orang datang sebab nak draw je kat sini. Shanghai tu nak draw je. Kita je yang tak bernasib baik lah. Tapi itulah, dia pun champion, baru champion kan. Baru champion. Ya betul lah, game malam ni sebenarnya buku bertemu ruas. Champion jumpa champion. Tapi itulah, Mat Jai tak patut jadi champion. Last game dia orang pertemuan JDT dengan Shanghai seri kan, main dekat away masa tu kan. Betul. Dua sama kan. Tapi masa tu ada Arif Aiman. Itulah beza dia. Kau boleh nampak bila Arif Aiman tak ada, Bergsen pun tak boleh buat kerja. Kau nak harapkan Mat Jai lagi pening kepala orang tua tu. Tapi kalau peluang yang JDT dapat tadi kan, betul-betul yang peluang terhidang lah. Kau rasa sepatutnya boleh menang berapa? 3. Tak. Yang betul-betul peluang lah. 1 by 1 lah tu. 1 by 1 lah tu. 3 kan? 3 atau 4 Tiang lagi kan? Mendes. Lagi siapa lagi? Tu yang last tadi Teto. Lalu sebelah saya. Tak nak juga mas. Yang kena kipu keluar. Okey. Sepatah 2 kata yang terakhir. Aku
tak nak letakkan harapan yang terlalu tinggi untuk next. Kita lagi 2 game kan lepas ni kan. 2 game tough tu. Lawan Vissel Kobe dengan Barang JDM lawan Barang JDM tu. Vissel Kobe dengan Hiroshima. Yokohama, Hiroshima. Lawan tim Jepun. Keras mat tu. Satu main kat sini, satu away. So last game tu wajib kena menang ke macam mana kalau nak layak? Boleh menang lah. Itu je lah. Tapi itulah macam aku cakap tadi, aku tak letakkan harapan yang tinggi, tapi harap boleh buat yang terbaik lah. Cuma yelah, of course kita tahu JDT ni banyak lebih kepada possession lah, gameplay. Tapi cuba kurangkan bila orang kata tingkatkan lagi sense of urgency tu. Bila nampak peluang, kalau boleh bagi counter, boleh counter terus lah. Jangan JDT buat counter lah. Semua hold ball. Okay, faham. Okay. Nanti aku boleh try call lah Munoz tu macam mana kan. Tengok kontrak Jairo tu. Takut ada klausa. Kau ada nombor telefon Munoz ke? Boleh search kat Google. Kau yang blackmail dia, kau ada gambar dia. Boleh search kat Google. Kau ada klausa Jairo kena main start game. Mungkin lah. Klausa. Aku nak tahu apa klausa sebenarnya. Jom lah kita lepak parking pula. Jom. Let's go. Ni pun first time. Semua cerita pasal Manjai. Jai memang bahaya lah. Kepala Jai betul. Dekat itu berbahaya. Jai tu bahaya. Meja bulat geng, meja bulat. Muhasabah diri ha. Weh, biasa podcast berapa orang paling ramai? 3 Ini kita tengah podcast sekarang ni berapa orang ni? Kalau ada meja terbalik lah. Patut tak ada meja dan kursi. Kalau dia relax ni. Dia alang-alang nak tunggu jam ni. Kita podcast dulu. Tu. Cakap bi. Jam mat. Ni cakap ni bukan raja. Lepas ni kita standby kan kursi healing ada tu. Boleh. Agak tunggu terparking ni tu. Siap table. Next time dah tahu kan jam ni 1 jam. Korang kena bawa kursi semua. Buat satu konten. Duduk belakang stadium kan macam ni kan. Dengan angin dia kan. Layan doh. 1 jam rekod. Cukup. Batu kereta dah kosong. Bincang pasal apa ni? Isu paling panas apa ni? Abang Jai. Itu isu dia. Abang Jai paling power ni. Abang Jai paling power Abang tak abang. Kena bagi dia kapten lah, kapten. Abang Jai jadi kapten. Mungkin lah. Baru dia perform. Baru dia akan keluarkan dia punya kuasa. Dia simpan dulu kocek tu. Bunda apa dia simpan. Tadi awal-awal second half tu, nampak dia semangat dia macam tu. Semua dia budak tu. Dah kena extra joss. Dia extra mangga. Habis pula. Start kan macam gempak sia dia kan. 2 minit ke? 2 minit lah. Aku baru nak cakap 5 minit. Kau dah potong 2 minit. Genteng lah tak lepas lah. Habis dah extra joss mangga dia. Weh, tapi aku tak boleh move on yang minit-minit awal tu. Minit ke berapa 4 ke 3 tu? Weh, itu 1 by 1 dah weh. Betul. Dia Tak offside. Kalau bersen tu dia cheat dulu. Kalau bersen Kalau rasa mau time kat situ dah jadi jangan dia cakap. Jairo nak juga cek kangkang tu. Macam mana? Sampai cari visi cakap apa? Kalau bola tak masuk. Kalau kau buat macam mana kau? Kalau itu bola tak mau masuk. Itu takkan masuk. tapi itulah. Masalahnya big chance tu. Tak dapat nak convert. Kalau tak, boleh menang besar tu. Awal-awal dah sebiji kan. Tak apa main defend sangat. Tak nak punya Bukan sebab pairing dia. Ada macam yang siapa cakap pula lah. Arif Aiman biasa dia tahu dah person nak bola macam mana. Macam ni yang lain ni tak. Dia kurang. Tapi takkan lah sampai bila kau nak bergantung 100% kat Arif kan? Dan dia yang pemain import mahal. Paling mahal dia. Arif. Ya, pemain import lah. Yang main tadi tu lokal. Okey. Kau nampak 2 lokal tadi. Jairo. Sihat. Bukan. Apa? Import. Dia import. Dia dengan jambu. Salam kau. Tiga lagi. Kalau bang. Abang stress bang. Bombong tu air bang. Kau bercerita tim orang, handal kau Cuba fikir tim sendiri kat tu. Tim sendiri semua yang Hilang sekejap ni pasal tim sendiri Tutup.
Tutup cerita tu. Tutup cerita Siapa? Mana? Tim mana korang ni? Kita lama lagi game siap 20 hari bulan ni bagus. Kau tim mana? Tim kau malam ni Jad kalau kalah. Liverpool. Kalah botak. Weh. Botak. Ramai saksi ni. Nanti kau botak. Presiden tadi dulu kau ni payung kau tiket lagi. Sama-sama botak. Weh, tadi ada yang tanya aku tu, Ijat tu pakai baju Liverpool tu dah pernah pergi Anfield belum? Ada tu Jat, orang nak sponsor kau Jat, pergi Anfield. Mantap aja. Sekali kat sana. Mal, tolong jangan macam Hakim Mal, tak function Mal. Bagi function sikit Mal. Dah. Macam kau pula yang main Mal. Member sampai buat rambut ni member. 50. Buat rambut kat Gunting. Dah dia buat style je. Berapa kena? Oh free. Macam tu aku pun nak tadi. Tak nak tinggal. Kau tak Jairo. Datang jangan sikit rambut dulu. Oh. Sampai aku buat. Okey. Tiak nah. Apa big ah. So, Asal tu Jat, kau cakap dengan siapa Jat? ngaku angin. Oh. Ingatlah sekarang kau live dia sekarang. No comment. So, no comment. Kosong. Tak terganggu. Kocong apa? Tak terganggu. So, Kosong. Jat bagi lah sikit Jat Liverpool malam ni berapa? kita jumpa dia banyak dah. So, Kalau kau nak pergi Anfield dan lagi ni kita hantar senai. malam ni main Itali. Oh Itali. Oh UCL Lawan mana? Tak main di kampung. Oh tak main. Dia dah gebang kan tu. Gebang habis lah malam ni habis lah. Dah gebang malam ni game over. Jadi dia beli apa? 3-1 3-0 kan? 3-0. Semai malam tu. Oh, Liverpool memang badi 3 tu. dia bawa pergi game Liverpool prediction dia. Macam lepas lah itu lagi kan. Yang Liverpool Man City tu. Sekali Man City 3 biji. Podcast lah ni. Dah 5 minit lebih ni bang. Kecewa betul lah. Itu tu. Jairo okey bang, Jairo? Dia terbaik. Oh terbaik okey. Man of the match tu. Man of the match tu. Dia bangkai. Okay bang, selamat.